Okey. Kenapa muka awak tu? Awak gaduh ke? Apa cikgu? Saya lewat masukkan cikgu. Markah Rozam teruk sebab awak tahu tak? Kenapa pula sebab saya? Anak awak juga Awak kan? tu mak dia tau. Awak tu ayah dia tahu tak? Saya kerja awak tahu tak? Penat. Saya kerja. Kerja rumah semua saya buat. Pasal anak tu awak tak kisah. Semua awak bagi kat saya. Awak dah balik lama tak sekarang? Memang sebab awak tu kalau boleh balik kerja terus tidur. Tak ada nak ambil kisah pasal anak. Saya ni nak masuk baju lagi, nak kena siap tengok. Awak tahu kenapa saya panggil awak datang sini? Tak tahu cikgu. Sebenarnya, saya dapat banyak maklumat tentang awak ni. Awak ada masalah ke? Tak ada cikgu. Awak bergaduh ke? Tak ada cikgu. Awak jujur dengan saya, Syakir. Saya dah mengajar banyak tahun dah. Saya tahu gelagat budak macam mana. Jadi awak jangan cuba nak tipu saya. Saya niat nak tolong awak ni. Nak cuba nak selesaikan masalah awak. Kalau awak terus berkeras macam ni, macam mana saya nak bantu? Okeylah. Kalau awak tak nak cerita sangat pada saya akan bawa awak berjumpa dengan guru kaunseling. Oi budak, nak pergi mana? Sini jap. Kau ada duit tak? Tak ada bang. Kau cakap betul-betul kau ada duit tak? Tak ada bang. Ni duit mana? Oh. Malam ni kau datang bilik aku. Kalau kau tak datang, aku pergi cari kau. Lagi teruk kau. Bilik aku M05 E68. Boleh? Ni, cuci lagi. Cuci semua ni. Dah. Nak mana? Dah. Cuci semua ni. Kalau awak terus berkeras macam ni, macam mana saya nak bantu?